cara kita mendidik anak kita ada 3 peringkat. Peringkat yang pertama, ketika anak kita masih lagi di usia 0 hingga 7 tahun, didiklah anak kita dengan kasih sayang secukupnya. Apa yang dia nak bagi, apa yang dia nak makan bagi. Boleh tak marah ketika itu? Boleh, tapi tegas. Kerana kata para ulama, di usia 0 hingga 7 tahun, cara untuk kita didik anak kita dengan sebaik mungkin, ada kadang-kadang kena tegas. Walaupun kita bagi apa yang dia nak, tapi ada syarat-syaratnya. Apabila anak dah capai usia 8 hingga 14 tahun, 8 hingga 14 tahun, usia ini usia yang paling baik untuk kita create anak kita ni nak jadi seperti apa. Seumpama kita nakkan anak kita menjadi seorang agamawan, so daripada 8 hingga 14 tahun kita didik anak kita macam mana nak jadi agamawan. Mulakan dengan hafal Quran, mulakan dengan hafal kitab, hantar sekolah agama dan seumpamanya. Tapi kalau kita nak anak kita jadi orang sukan, hantar anak kita ke sekolah sukan. Peringkat itu yang menentukan anak kita masa depan mereka akan jadi karakter yang macam mana. Masa 8 hingga 14 tahun, fasa inilah dia akan tengok macam mana ibunya bangun daripada tidur, macam mana perbualan ibunya dengan suaminya, ayahnya, macam mana perbualan ibu dengan kawan-kawannya. Usia inilah anak-anak kita mudah meniru kita. Macam mana ibunya sidai pakaian, bagaimana ibunya membuang sampah, dia akan tengok dan dia akan perhatikan. Tambah-tambah kalau anak itu suka masak, dia akan tengok ibunya masuk bawang dulu, baru masuk minyak. Ada orang masuk minyak, baru masuk bawang. Betul atau tidak? Saya tembak. Maksudnya dia akan tengok ibu dia buat macam mana. Lesung dia letak kat sini, pisau mesti letak kat situ. Bila dia dewasa, dia akan buat perkara yang sama. Sebab memori di usia 7 hingga 14 tahun, memori yang sangat kuat. Dia akan ingat mak dia pernah masak begini, begini, begini. Sebab itulah kata para ulama, usia itu kalaulah kita menunjukkan satu karakter yang tak bagus di hadapan anak kita, benda itu akan jadi memori dan dia akan ingat sampai bila-bila. Walaupun sekali sahaja kita tunjuk perangai yang macam tu, sampai bila-bila dia akan ingat. Samalah kita kalau nak bergaduh di antara suami dan isteri di depan anak, jangan gaduh depan anak-anak. Sebab mereka akan ingat peristiwa itu. Ustaz, saya gaduh dengan suami saya sekali je. Sekali itulah mereka akan ingat dan memori itu mereka akan bawa sampai ke besar. Sebab usia itu, apa sahaja yang kita bagi kepada anak kita, senang dan mudah untuk mereka hafal. Cadangan saya, hafallah Quran dahulu. Sebab kebanyakan kawan-kawan saya ni, saya tak hafiz Quran. Saya 8 ke 9 juzuk je hafal Quran. Kawan saya 30 juzuk. Bila kami belajar sama-sama, saya ni 8 juzuk je belajar Quran, hafal Quran. Kawan saya 30 juzuk. Bila guru kami ajar, dia lagi faham daripada saya. Dia lagi cepat ingat daripada saya. Yelah, saya 8 juzuk. Dan dia 30 juzuk, lagi tinggilah. Maksud dia, otak dia lagi cepat untuk pick up anything happen yang berlaku di depan dia. So, apabila masuk 14 tahun sampai ke dewasa, apabila masuk 14 tahun sampai ke dewasa, fasal ini bukan fasal nak marah-marah lagi. Fasal ini jadilah seorang ibu dan kawan kepada anak-anak kita. Jadilah seorang ayah dan seorang kawan kepada anak kita. Jadilah tempat untuk kita mendengar rintihan penceritaan daripada anak-anak kita. Sebab kalaulah kita tak jadi orang yang mendengar, anak kita akan bagi tahu ayah dan ibu tak nak mendengar. Tak nak dengar cerita daripadaku, maka dia akan cari orang yang ketiga untuk dia ceritakan. Dia akan cari orang yang ketiga untuk dia ceritakan. Dan orang ketiga sudah tentu berlainan jantina. Sama jantina ni tak syok nak dengar. Itu lumrah kehidupan manusia. Dia akan cari orang yang ketiga yang mana boleh dengar cerita dia. Sebab orang yang berada di rumah tak nak dengar cerita dia. So dia akan cari orang yang ketiga untuk mencari siapa yang boleh dengar cerita-cerita daripada dia. Disebabkan itulah anak kita banyak rahsia daripada kita. Sebab di usia 14 tahun ni, kita separatkan. Kita buat satu gap, kamu anak dan aku ibu. Okay, baik. Nah, ini semua orang lebih tahu daripada saya lah. Ini apa yang ulama ajar, saya sebutlah. Okay,